Hari ini aku melangkah keluar dari penjara, membawa kesilapan masa lalu dan rindu yang tak sempat terubat. Dunia di luar ni terasa lain, bebas, kata mereka. Tapi kebebasan ni kosong. Sebab orang yang paling aku ingin jumpa sudah tiada. Mereka kata ayah menunggu setiap hari bila dia masih hidup lagi. Dia percaya aku akan pulang sebagai lelaki yang lebih baik. Tapi aku tak ada di sisi ayah saat ayah perlukan aku. Aku tak sempat genggam tangan ayah. Tak sempat dengar kata terakhir ayah. Maafkan aku, ayah. Aku janji untuk menjadi orang yang lebih baik dan sempurna. Okey, Mak. Sofian nak pergi sekolah dulu. Buat baik tu. Di sekolah. Ni, balik pukul apa ni? Tak tahu lagi. Kenapa? Jangan balik lambat. Hari ni, Mak masak special lauk-lauk kau. Oh, okey. Kalau lauk special ada buttermilk. Lagi? Okey, kalau lagi nak sayur kailan. Sup tom yum. Kau macam tahu je apa Mak nak masak ni hari? Betul? Mak baru pergi pasar tu semua barang-barang yang kau sebut tu semua. Oh, you the best lah, Mak. Kau jangan tak balik Mak masak banyak Okey, boleh. Jangan nak makan luar Penat-penat aku masak kau makan luar pula. Okey, boleh. Thank you, Mak. Thank you, Mak. Baik tu jumpa sekolah. nanti. Kau jangan nak macam-macam kat luar tu. Balik cepat. Ini adik aku, Sofian. Dia ni memang anak manja dari dulu. Aku rindu dekat adik aku. Aku masih ingat lagi hari pertama aku nak balik rumah. Aku rasa malu dan serba salah. Aku rasa seolah-olah diri aku ni kecil sekali. Boleh ke Mak terima aku atas apa yang aku telah buat? Abang? Abang lah? Abang! Abang ke ni? Abang, dah lama tak nampak. Abang! Aduh. Sofian ni dua abang. Abang buat kat sini? Bila abang keluar? Tadi pagi baru abang keluar. Kenapa tak call Yan? Yan, abang mana ada handphone? Dah berapa tahun abang tak pakai handphone? Tak ya. Yan nak pergi mana ni? Dengan beg semua? Yan masih sekolah abang. Sekolah? Yan sekolah mana sekarang? Sekarang ke universiti? Universiti? Betul ke ni? Betul abang. Adik abang ni proud of you. Thank you abang. Abang tak rasa lapar ke? Lapar juga. Tapi abang dah biasa dah boleh tahan. Mau lagi ni abang. Naik atas lah jumpa Mak. Boleh makan juga. Mak ada kat atas? Ada. Mak apa khabar? Sihat? Alah, Mak okey-okey je lah. Mak aku pun nampak abang. Mak okey lah tu. Betul ke Mak okey? Lepas apa abang dah buat? Mak okey lah. Mak kan dah lama tak jumpa abang. Yang teman abang jap. Jumpa Mak. Abang, Yan masih ada sekolah ni. Tak boleh Yan, kalau tak boleh tak apa. Boleh lah. Yang boleh teman. Tapi sekejap je, okey? Betul ke ni? Betul. Sure. Sure. Dah. Jom, jumpa Mak. Jom.
Jaya ada rumah. Kami ada investigation. Boleh saya masuk rumah cik? Boleh, silakan. Dah ready jumpa mak. Jom. Bang! Ya bang, apa kau dah buat bang? Bang! Abang, apa kau dah buat ni bang? Abang! Abang, apa kau dah buat bang? Assalamualaikum, Mak. Masuk bang. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Jai balik, Mak. Bang bagilah salam mak. Mak tak jawab. Tak apa. Abang. Try abang, try. Mak. Assalamualaikum, Mak. Jai balik, Mak. Mak. Jai nak minta maaf, Mak. Selama ni Jai tak ada untuk tolong Mak. Jai tahu Jai dah sakitkan hati Mak. Jai dah kecewakan Mak. Tapi Jai buat semua ni untuk tolong keluarga kita, Mak. Bang, masuk bilik dulu bang. Aku rindu dengan bilik ni. Inilah tempat aku membesar dengan adik aku. Dari zaman sekolah hingga ke dewasa. Banyak yang berlaku dalam bilik ni. Terlalu banyak kenangan. Kenangan manis dan juga kenangan pahit. Di sinilah tempat kenangan pahit bermula. Jaya ada rumah. Ada. Awak siapa? Saya polis. Kami ada investigation. Boleh saya masuk rumah cik? Boleh, silakan. Awak Jai. Sila ke depan. Kadang-kadang bila aku fikir balik, memang patut Mak marah dekat aku. Sebagai anak sulung, aku harus lebih bertanggungjawab. Dan sebagai abang, aku sepatutnya memberi contoh yang baik kepada adik aku. Aku bukan saja mengecewakan Mak, tapi aku juga telah buat hidup dia lagi susah. Aku masih ingat lagi betapa kesiannya muka Mak aku pada hari yang aku kena tangkap. Aku harap satu hari nanti Mak dapat maafkan aku. Aku harap satu hari nanti kita dapat lupakan semua ni. Kenapa ni? Abang? Kenapa ni dengan anak saya? Bang? Apa kau buat, bang? Kenapa ni? Abang, apa kau dah buat, bang? Apa kau dah buat, bang? Abang? Abang? Abang! Abang! Abang, apa kau dah buat, bang? Ma, kenapa ni Ma? Abang baru je balik.
Tak ada orang pun suruh dia balik. Tak mau lagi ni. Abang minta maaf lagi tau. Tak ada orang pun suruh dia minta maaf. Yang dia balik tu kenapa? Buat semak aje. Yang kau ni, asal tak pergi sekolah? Berpandai pula nak mengajar aku? Aku kasih duit suruh pergi sekolah, sibuk-sibuk pula pandai nak ajar orang. Abang baru keluar. Terus abang dah fikir pasal ni semua. Relax dululah abang. Lama Jai tak makan masakan mak. Jai rindu masakan mak. Yang kau balik ni pun buat apa? Buat semak? Aku dah tak nak tengoklah muka kau ni. Apa jasa sangat kau buat kat keluarga ni? Kau fikir mak seorang je stres? Sama bapak sakit, siapa yang tanggung semua? Aku! Kau tak tahu apa-apa pasal kau sekolah! Abang kena tahu, bila abang tak ada, apa susahnya kita semua kat rumah tu. Abang kena percaya diri sendiri tau. Kalau abang tak percaya diri sendiri, siapa nak percaya abang?